Hai sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak No. Mak No nak buat mihun. Okay, Mak No dah siapkan daun pisang, dah dilayu, tepung tapioka secukup aja. Mihun Mak No pakai setengah saja. Tan kelapa 1 kotak kecil. Pesa pandan warna hijau secukup aja. Air vanila secukup aja, air vanila. Oke lah sahabat semua, Mak dah panaskan air. Sekarang kita masukkan mihun setengah aja, si dipakai habis banyak tu aja. Paruhnya Mak meninggoy. Pasal kita nguanya, sirup mie itu menjadi lembut. Karena mie dipakai Mak tu, mie-nya terlalu kasar gila. Sahabat boleh menggunakan mihun yang lain, bukan seharusnya mihun tu aja. Mihun lain sahabat boleh guna. Mak guna apa yang ada saja di rumah. Oke sahabat, mihun tu kita masak siruhnya kembang dan lembut siruhnya menjadi lembut. Sahabat, mie Mak pun dah lembut halus. Tengok sahabat, nanti Mak nak tus mie tu airnya si diguna, tus di dalam bakak tu dan dicuci bersih, airnya si diambil lagi Oke sahabat, Mak nak cuci mie tu loh mie nya dicuci untuk kita buang air belenya, kan ada air beli. Mudah dicuci. Pasal kita nak dah dicuci, kita tus mie tu dulu. Ditus mie yang sudah dibasuh, dah ditus, digunting-gunting dulu supaya si panjang gila. Kita gunting-gunting mie. Sahabat, sebelum lanjut terlebih jauh, jangan lupa dukung channel Mak No dengan cara tekan like and subscribe dan hidupkan loncengnya juga supaya Mak No bersemangat selalu. Bagi sahabat yang telah menemukan channel Mak No ucapkan terima kasih pada sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki. Bila dah siap digunting, kita tepikan dulu, isi nasi Lepasnya kita masukkan tepung tapioka sebanyak 10 sudut 10 sudut. Sahabat, dah selesai, kita tambah gula sudut besar, bukan sudut makan. Tingkat kemanisan terpulang pada sahabat Sahabat nak rasa manis lagi, boleh menambahkan lagi. Masukkan santan 1 kotak yang kecil. Masukkan pandan secukup aja, pesa pandan, air vanila, tambahkan setengah gelas air putih. Air ni kat nak 1 gelas, Mak No tambah sedikit. Gulanya hancur, si ada beku-beku lagi kita masukkan mie yang dah dipotong tadi. Tengok sahabat, macam itu aja. Sudah siap kita bungkus
Kita masak sekejap di atas dapur. Okay, mie tu dengan tepung tu kita akan masaknya di atas dapur sekejap aja untuk melekat. Okay, kini tu mak nak masak mie tu wawa macam tu je supaya santannya si cair elak nak. Takutnya cair, kita masaknya dulu sekejap. Airnya sebanyak setengah gelas sahabat. Pecah lagi. Okay, dah kental macam tu, kita boleh angkat, tutupkan api. Okay, masuk di dalam besen yang sama tadi ya. Besen tu bukannya kotor sahabat. Okay, macam tu. Okay, dah siap untuk kita bungkus. Mak dah siapkan semat gigi ya. Penyungkit gigi ataupun daun kelapa pun boleh dipakai, masalah. Daun. Okay, daun yang sudah dilembut. Buat macam ni. Cara bungkusnya macam ini. Kita pulang pada sahabat. Sahabat nak goleng-goleng pun boleh. Okay, kita ambil sedikit adonan. Besar kecilnya terpulang pada sahabat yang membungkus ke. Nak buat macam ni. Kita lipat lagi macam tu. Okay, senang aja, dah siap macam tu. Ambil sikit semat tu. Kita tu rapi-rapi sebelumnya kaca-kaca. Kita tu kemas-kemas. Pasal kita sisup dengan lidi. Okay, dah siap macam tu. Okay, kita si rajin nangga ujung tu macam tu. Kita guntingkan sihonnya rata. Tu dah siap. Sekali lagi mak nunjuk dengan kita orang, senang. Okay, daunnya kita lipat macam tu dulu. Macam tu. Banyak sikitnya terpulang pada kita pun yang mengisi bungkusnya. Okay, mak dah cukup banyak tu je isinya. Isinya dah cukup. Pasal mak lipat sebelah tu dulu. Pasal dilipat lagi macam tu. Okay, dah siap macam tu. Isi sup dengan tu bilak tu. Okay, pasal kita si rajin nangganya si kacak nak, si cantik. Kita potongnya pun ujung tuknya dirapi, buang sikit lah. Oke, dah siap macam tu. Kita molah sampai habis sahabat, buat seperti dalam video Mak No. Oke, lah sahabat semua, mak dah panaskan air kukusan. Nak pergi jalan kat tu, mak paksa bungkusnya besar-besar. Sahabat boleh bungkus kecil-kecil, untuk sahabat jualan boleh bungkus kecil ya. Ibu bungkus besar-besar, kalau sahabat sebanyak olehnya, amunnya dibungkus kecil-kecil mungkin dapat dalam 20 lebih bungkus. Kita susun dalam tu periuk. Mak tu bungkus besar-besar sahabat, pakai makan dia impun aja.
bukan pakai jual-jual. Kita mau bungkus, kita mau bungkus jual-jual, si perlu kita bungkusnya, isinya banyak gila. Oke, kita tutup. Bismillah. Kukus dengan api yang besar selama 25 menit. Oke lah sahabat semua, mak nak buka tutupnya. Oke, kue kita dah 25 menit. Kita nanti angkat. Siro kue tu sejok dulu. Kita nak rebut makno sahabat. Makno molahnya besar-besar macam tu. Kita nak berebut gilanya sahabat. Sampai mak molahnya macam tu besar-besar, lebih dari daun. Ini ndak perutnya keluar. Mendapat kita isinya banyak-banyak macam tu. Mungkin kita mau isi banyak boleh. Daun pisang kita mau besar. Nak rebut nak keluar. Nak berjalan dulu sekejap. Sampai sejok lah. Oke lah sahabat semua, alhamdulillah makna nak tunjukkan kue yang makna dah masak tadi, kue mihun masak dalam daun pisang ya. Sahabat harus mencoba. Oke, sekarang makna nak buka satu, tengok isiannya. Kue kita ini harum sahabat. Baunya harum dan wangi ya. Oke, kita nak buka. Oke sahabat semua, bismillah, kita ambil satu. Oke, itulah hasilan kuenya. Kita nak coba hasilannya liut-liut. Bismillah, dicoba. Oke sahabat, kuenya lembut dan liut dah. Manisnya pun dah cun, dah pas. Oke sahabat, jangan lupa di komen dan di share, dan jangan lupa coba di rumah. Sahabat boleh buat jualan untuk pagi-pagi ataupun minum petang-petang ya sahabat semua. Cukup setakat sejak video makna. Terima kasih, jangan lupa di komen dan di share. Bye sayang semua.